Tak kisah kena sanksi atau tidak, Harimau Melaya wajib menang Laos malam ni. Apa benda ni weh? Ini abang cakap serius, bukan poyo. Beberapa hari yang lepas ni kita dah jadi terkenal di mata dunia, dan bukan untuk sebab yang baik. Sampai member yang tak tengok bola pun stres bro. Apatah lagi fans Harimau Melaya. Dan jangan lupa para pemain dalam skuad serta jurulatih kebangsaan yang confirm bingung macam kita. Nak marah macam mana pun, banyak benda sekarang di luar kawalan kita, kecuali 90 minit di atas padang malam nanti. Sebagaimana abang cakap sebelum ni, selagi ada game, selagi ada peluang menyarung jersey kebanggaan ini, lawan tetap lawan, bantai tetap bantai. Sejujurnya guys, kita masih ada skuad yang kuat, dan abang yakin dengan kebolehan para pemain Harimau Melaya di bawah Peter Klemovski. Permintaan aku satu je, ambil segala keresahan dan kemarahan fans sekaligus lepas geram ke atas Laos. Demi maruah kita yang tercalar, demi lencana di dada, ramalan abang Harimau Melaya menang 2-0. Pendapat korang macam mana? Komen kat sini.